Salam sejahtera semua. Hari ini kita ada satu kupasan yang agak berat. Tapi sebelum tu, selamat datang ke kupasan mendalam kita. Ya, selamat datang dan salam sejahtera. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama kami hari ini. Misi kita macam biasa, kita nak ambil fakta-fakta yang padat dan kita rungkai supaya jadi sesuatu yang mudah difahami. Betul, kita nak bawa anda semua menyelami konteks sebenar di sebalik berita yang mungkin anda dah baca. Tapi hari ini nada kita agak berbeza sikit. Sejujurnya, saya rasa sangat sedih dan berat hati nak bincang topik ni. Ialah ia melibatkan satu tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Ya, tragedi di perairan negara kita. Misi hari ini adalah untuk kita teliti laporan Operasi Mencari dan Menyelamat atau SAR di barat Pulau Pangkor yang dah berlangsung selama beberapa hari ini. Sudah masuk hari ke-5 kiranya. Betul. Tapi sebelum kita mula, saya nak minta tolong sikit daripada anda yang sedang mendengar. Tolong tekan butang like, share, komen dan langgan subscribe saluran Malaysia News Today. Sokongan anda memang sangat penting untuk kami. Ya, dan anda mungkin terfikir, apakah yang akan berlaku jika anda melanggan? Bila anda subscribe, anda takkan terlepas analisis mendalam kita. Kita bukan sekadar baca tajuk berita kosong, tapi kita bagi amaran awal, kita bagi gambaran sebenar di sebalik kejadian. Betul tu, supaya masyarakat kita kekal peka dengan apa yang berlaku di sekeliling. Jadi tolonglah subscribe ya, para pendengar sekalian. Okey, mari kita masuk terus kepada perkembangan terkini pada hari ke-5 operasi ini, iaitu pada 15 Mei 2026. Perkembangan hari itu memang agak suram. Sangat suram. Laporan menyebut tentang penemuan mangsa yang ke-11 dan ke-12. Mangsa ke-11 yang dipercayai lelaki dijumpai pada jam 9.27 pagi. Ini ditemui oleh aset tentera laut Diraja Malaysia kan? Betul. Kapal FCB 1001, diorang jumpa jasad tu di kedudukan 5.6 batu nautika di barat daya Pulau Pangkor. Jarak tu masih dalam lingkungan yang logik dari lokasi kejadian. Ya, jarak tu saya boleh faham lagi. Tapi, bila saya baca fakta seterusnya, saya macam terkejut. Mangsa ke-12 disyaki wanita berdasarkan pakaian. Ditemui pada sebelah petang oleh bot nelayan tempatan. Dan lokasi penemuannya yang mengejutkan kan? Sangat. Jarak penemuan nayat ke-12 ni ialah 31.5 batu nautika dari lokasi asal bot tu dipercayai tenggelam. 31.5. Mayat ni kemudiannya dibawa oleh bot perkasa 1239 milik Maritim Malaysia dan sampai di jeti pasukan polis Marin Kampung Aceh pada pukul 2.35 petang. Itu memang satu jarak yang sangat jauh untuk hanyut. Kan? Okey, mari kita rungkai perkara ini. 31.5 batu nautika tu lebih kurang 60 km. Macam mana, maksud saya, macam mana jasad manusia boleh hanyut sejauh tu dalam masa 5 hari? Mencari mangsa di laut ni bukannya macam kita cari barang hilang dekat padang sekolah yang statik tu. Laut tu sentiasa bergerak. Ya. Ia ibarat kita mencari sesuatu di atas treadmill gergasi yang sentiasa berjalan tanpa henti. Boleh tak kongsikan macam mana arus lautan ni mengubah dinamik pencarian sampaikan mangsa boleh berada sejauh tu? Apa yang menarik di sini ialah mekanik laut terbuka tu sendiri. Selat Melaka ni bukan kolam air yang tenang. Ia dipengaruhi oleh arus pasang surut, corak pusaran angin permukaan dan juga arus di bawah ombak. Jadi kiranya air itu bergerak berlapis-lapis. Tepat sekali. Kalau kita bahagikan jarak 60 km tu dengan 5 hari pencarian, purata pergerakan tu sangat konsisten dengan kelajuan lautan biasa. Perlahan tapi ia tak pernah berhenti. Dan lagi satu, apabila fasa biologi berlaku, jasad akan mula timbul. Bila mangsa dah terapung di permukaan? Ya. Bila dah terapung, angin di permukaan akan bertindak menolak jasad tu seolah-olah ia ada layar. Kombinasi arus di bawah dan angin di atas inilah yang membawa mangsa ke titik koordinat yang sejauh itu. Wah, patutlah. Dan satu lagi perkara yang saya perasan, mayat ke-12 ni tak dijumpai oleh radar canggih atau kapal tentera, tapi oleh nelayan tempatan kita. Ini satu poin yang sangat penting. Bukti bahawa dalam operasi sebesar ini, kita tak boleh bergantung 100% pada agensi rasmi sahaja. Nelayan tempatan kita adalah mata dan telinga komuniti maritim. Diorang memang hari-hari kat laut. Betul. Laut tu dah jadi padang permainan diorang.
Dalam kawasan carian yang meluas sampai puluhan batu nautika, mustahil aset kerajaan nak pusing setiap inci lautan. Jadi peranan nelayan ni sangat krusial. Menyebut pasal keluasan kawasan tu, logiknya perbincangan kita kena beralih kepada saiz operasi ini sendiri. Nak cover kawasan berpuluh batu nautika ni bukan benda main-main. Memang tak. Ini dah masuk hari ke-5 operasi SAR ni. Ya, dan laporan merekodkan ada 7 aset utama dikerahkan di laut. 3 agensi mega berkabung tenaga, Maritim Malaysia, TLDM dan juga pasukan polis marin. 7 kapal dari 3 agensi berbeza itu satu cabaran logistik yang sangat besar. Jujur saya cakap, saya sangat kagum tengok dedikasi pasukan penyelamat kita. Berjemur tengah panas, lawan ombak siang malam dah masuk 5 hari. Tapi, jadi apakah makna di sebalik semua ini sebenarnya? Maksud anda dari segi status operasi? Ya, selepas 5 hari, dengan mangsa ditemui sejauh puluhan batu nautika, adakah fokus operasi ni dah berubah secara senyap daripada menyelamat atau rescue kepada operasi pemulihan atau recovery semata-mata? Jika kita kaitkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar dari segi Standard Operating Procedure atau SOP agensi maritim, selagi tak jumpa semua mangsa, status rasmi tetap SAR, Search and Rescue. Tapi dari sudut realiti saintifiknya, Realitinya, apabila 7 aset ini berkoordinasi menggunakan perisian pemodelan hanyutan untuk elak pertindihan sektor pencarian, diorang tahu harapan makin pudar. Seorang manusia tak boleh bertahan di laut terbuka tanpa air minuman selama 5 hari. Penyahidratasi dan hipotermia akan ambil alih. sifar peluanglah kiranya untuk mangsa yang tinggal. Sangat tipis, hampir mustahil. Tapi pasukan SAR kita terus gigih mencuba demi memberi penutup kepada keluarga mangsa. Allah, sedihnya bila fikirkan balik. Dari logistik dan kapal-kapal besar ni, mari kita kembali kepada perkara yang paling penting. Nyawa manusia di dalam bot tu. Ya, punca kepada tragedi ini. Fakta menyebut bot yang tenggelam tu membawa 37 pendatang asing tanpa izin atau parti warga Indonesia. 37 orang. Kejadian pukul berapa? Awal pagi kan, 11 Mei. Lebih kurang 8.2 batu nautika barat Pulau Pangkor. 37 orang dalam satu bot kayu kecil di tengah-tengah laut gelap. Setakat ini, statistik keseluruhan adalah 23 mangsa berjaya diselamatkan. Bila saya sebut nombor ni, sejujurnya saya rasa lega sekejap. 23 nyawa masih hidup. Tapi malangnya ada sisi gelap kepada angka tu. Ya. 12 dah disahkan terkorban, 6 lelaki, 6 wanita, dan 3 lagi masih hilang di laut. Di sinilah ia menjadi sangat krusial untuk kita fahami. Cuba anda para pendengar bayangkan situasi pada awal pagi 11 Mei itu. Keadaan gelap gelita, laut luas tak nampak darat, dan bot tu padat dengan 37 orang. Pastinya lambung bebas bot tu dah diparas kritikal. Air laut mungkin dah sama level dengan dinding bot. Betul. Apa tahap keputusasaan yang mendorong manusia mempertaruhkan nyawa ahli keluarga, nyawa diri sendiri dalam laut yang menakutkan tu tanpa alat keselamatan yang betul? Ini membangkitkan persoalan penting tentang migrasi gelap ni. Pantas kita menyebelahi mana-mana pihak dari segi politik, secara objektifnya, laluan maritim gelap ini sangat berisiko. Ia umpama menempah maut. Sindiket yang bawa diorang ni langsung tak fikirkan soal nyawa kan? Ya, bot yang sesak macam tu terdedah kepada ombak besar, pelanggaran serpihan kayu balak atau sekadar ketidakstabilan akibat penumpang beralih tempat duduk. Apabila air masuk, bot kehilangan apungan dalam beberapa saat. Dan bila bot itu terbalik, wujud keseimbangan angka yang menakutkan ni. 12 maut, 23 terselamat. Kenapa nasib diorang berbeza di dalam bot yang sama? Ia membuktikan betapa nipisnya garisan pemisah antara hidup dan mati di lautan. Ia bukan pasal siapa pandai berenang. Dalam gelap dan panik, ia bergantung kepada kedudukan anda di dalam bot tu. Kalau anda terperangkap di bawah bumbung zinc bot, bila ia terlingkup, ia terus jadi sangkar maut. Jadi mangsa wanita yang jumpa sejauh 31 batu nautika tu, nasib dia memang tak menyebelahi dia masa saat bot terbalik tu. Ya, malangnya begitu. Sambil kita merenung kembali fakta tragis ni, biar saya rumuskan sikit poin-poin utama kupasan kita.
Tragedi ngeri ini bermula pada 11 Mei dan dah meragut 12 nyawa setakat laporan ini. Dan operasi Mega pada hari kelima masih lagi diteruskan oleh agensi penguatkuasaan maritim kita untuk menjejak 3 lagi mangsa terakhir. Satu usaha yang sangat memenatkan tapi perlu diteruskan. Betul. Tapi sebelum kita tamatkan perbincangan, ada satu persoalan minda yang saya nak ajukan kepada anda semua di luar sana. Satu perkara yang tak ada dalam mana-mana laporan. Sesuatu mengenai mangsa yang selamat tu kan? Untuk 23 orang yang berjaya ditarik keluar daripada maut tu, apakah nasib diorang selepas ini? Itu satu soalan yang berat. Ya, diorang memang selamat daripada lemas. Tapi esok harinya, diorang bangun di negara asing. Diorang kena hadap realiti undang-undang sebagai pendatang tanpa izin dan yang paling merobek jiwa, trauma. Rasa bersalah orang yang selamat atau survivor's guilt. Tepat sekali. Bayangkan trauma melihat kawan sendiri atau keluarga sendiri tenggelam di depan mata. Tragedi diorang ni sebenarnya belum berakhir masa diorang ditarik keluar dari air. Ia baru bermula dalam bentuk yang lain. Memang benar, kesan psikologi itu akan berbekas seumur hidup. Jadi para pendengar, itu adalah sesuatu untuk anda fikirkan. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ingatkan anda betapa berharganya sokongan anda kepada kami. Tolong langgan subscribe saluran ini, pendengar sekalian. Like, kongsi dan tinggalkan komen anda tentang isu ni. Pastikan anda terus bersama kami di Malaysian News Today untuk mendalami berita-berita penting yang seterusnya. Terima kasih semua atas perhatian dan masa anda. Teruslah kekal prihatin dengan isu-isu semasa. Jaga diri anda baik-baik, hargai nyawa dan sampai kita berjumpa lagi dalam kupasan mendalam akan datang. Salam sejahtera